Hai, apa khabar semua? Dalam video kali ini saya nak kongsikan satu lagi aplikasi AI yang dah lama wujud sebenarnya, cuma ramai yang belum lagi mencuba secara mendalam. Aplikasi AI ni dapat membantu kita dalam membuat pelbagai tugasan, sama seperti ChatGPT, Gemini dan seumpamanya. Cuma saya nak tunjukkan satu fungsi yang terkini yang telah dikemas kini oleh aplikasi ini dalam membantu kita membuat slide yang cantik. Jom kita tengok. Aplikasi ini adalah kimi.com. Pergi ke Kimi dan tekan slides dan anda akan nampak box ini. Letak sahaja topik yang anda nak. Contoh di sini saya letak 10 slides about Malaysia as tourism destination. Kemudian saya tekan submit. Dia akan rangka terlebih dahulu bagi outline yang slide yang akan dijana, dan yang menariknya juga dia akan bagi tahu sumber-sumber yang dirujuk. So kita boleh pastikan bahawa informasi yang dijana dalam slide ini adalah tepat dan sahih. Dan kemudian yang menariknya juga kita boleh menyunting apa yang telah disediakan. Contoh kalau dijana seperti ini, kita boleh tekan dan edit terlebih dahulu, nak tambah ke, nak menyunting sumber lain ke dan seumpamanya, kita boleh buat terlebih dahulu sebelum visual dijana. Setelah selesai rangka diberikan, kita scroll ke bawah, kita akan nampak 3 pilihan slide. Gunakan nano banana yang terkini ini sebab visual dia lebih cantik dan lebih menarik. Tekan sahaja dan tunggu Kimi menjana dengan senangnya. So di sini terpulang kepada jumlah slide, kadang-kadang lama juga tunggu, dan hasilnya seperti ini. Menarik kan? Kita tengok slide ni, 10 slide saya ni semuanya cantik-cantik dijana oleh Nano Banana, satu aplikasi yang menjana visual oleh Google. So yang satu lagi perkara menarik tentang Kimi ni, kita boleh muat turun ataupun kita boleh download dalam bentuk PPT, PowerPoint. Untuk kita sediakan dalam bentuk PowerPoint, kita boleh embed juga font yang digunakan jika perlu. Kita boleh simpan font tersebut, download dan buka saja di PowerPoint, dan kita boleh buat penyuntingan seterusnya. Menarik kan? Selamat mencuba!